Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam Ellen Channel yang menyediakan gosip-gosip artis Malaysia dan luar negara. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Pelakon dan usahawan Nur Fazura masih belum terfikir untuk mencari pengganti meskipun sudah 8 bulan bercerai dengan bekas suaminya Fatah Amin. Fazura atau nama lengkapnya Nur Fazura Sarifuddin 42 berkata, biarpun sudah 8 bulan memegang status sebagai janda namun dia merasakan perceraian itu seperti baru berlaku. Saya tak pernah terlintar langsung untuk mencari pengganti kerana saya rasa macam terlalu cepat dan awal untuk saya cari pengganti. Saya rasa macam baru sahaja bercerai. Tetapi sudah tentu ada ramai peminat yang mendoakan saya. Terima kasih kerana mendoakan yang baik-baik untuk saya. Cuma seperti yang saya katakan, buat masa ini saya belum terfikir untuk mencari pengganti. Fokus saya adalah untuk anak saya Nur Fatimah dan bisnes, ujarnya. Fazura berkata demikian ketika ditemui pada majlis tayangan eksklusif muzik video single terbaru Fazura bersama adik Govinda berjudul Luar Biasa bertempat di Aurum TRX pada Jumaat. Lebih selesa hidup sebagai ibu tunggal. Dalam pada itu ketika ditanya adakah mana-mana lelaki yang cuba untuk mendekatinya, kata Fazura perkara itu tidak pernah berlaku, tidak ada pun, ujarnya. Tambah pelakon cantik itu lagi, dia lebih selesa hidup sebagai ibu tunggal. Sejujurnya saya sangat gembira, tenang dan lega dengan kehidupan sekarang. Saya rasa selesa, biarpun ramai yang bertanya, nak tak mahu ke cari pengganti, kongsinya. Untuk rekod, Fazura sah bercerai talak 1 dengan Fatah Amin pada 7 Oktober 2024 selepas 7 tahun mendirikan rumah tangga. Hasil perkahwinan mereka dikaruniakan seorang anak perempuan, Nur Fatimah Aisyah yang kini berusia 5 tahun.